Mangsa baru kini. Hahaha. Tangkaplah saya kalau boleh. Anda dikehendaki menyelesaikan soalan trivia. Sekiranya Anda gagal melakukannya, Tuan Dracula akan melarikan diri dan memburu lebih banyak pelajar. Tolong hentikan dia, pelajar UTM. Jika awak menjawab soalan kuis ini dengan 4 pilihan jawapan secara rawa, berapakah kebarangkalian awak untuk jawab dengan betul? Perasan tak sesuatu dekat sini? Game ni nampak simple je, tapi sebenarnya tanpa anda sedari, anda telah terlibat secara langsung dalam konsep kebarangkalian mudah. Salam perkenalan semua. Saya Muhammad Ashraful Zaini bin Rosli, nombor metrik E24HP 0075, tahun 1 program SHPMH. Ada perkara penting nak disampaikan ni. Korang pernah tak menghadapi fasa yang mana korang terdesak sangat nak dapatkan jawapan betul, tapi tak tahu saluran yang dipercayai? Di sinilah Tetawas AI membantu anda. Apa tu Tetawas AI? Tetawas AI ni, dia bertindak sebagai tutor dan penyelesaian matematik AI yang sediakan bantuan segera dan penyelesaian langkah demi langkah. Ia juga boleh menerangkan maksud kebarangkalian mudah, bagaimana untuk mengira kebarangkalian dan cara mengenal pasti ruang sampel serta peristiwa. Okey, jom kita tengok apa yang menarik dalam platform Tetawas AI ni. Kat sini, korang boleh nampak lah ada 2 pilihan utama yang kita boleh guna bila nak jawab soalan. Sekarang kita tengok part paling penting dalam Tetawas AI ni, ruangan chat. Kat sinilah tempat kita nak tanya soalan, masukkan formula atau mula perbualan pembelajaran dengan AI ni. Daripada tajuk ke-13 pada matematik tingkatan 2 ni, saya memilih standard pembelajaran 13.2.2 serta 13.2.3 untuk saya lampirkan kepada anda semua dalam Tetawas AI ni. Untuk permulaan, saya perkenalkan formula kebarangkalian mudah sesuatu peristiwa yang mana P adalah probability itu sendiri. PA adalah kebarangkalian suatu peristiwa. NA adalah bilangan suatu peristiwa yang berlaku dan NS bilangan kesudahan yang mungkin. Saya akan tunjukkan cara guna ruangan chat dekat Tetawas ni. Pertama sekali, korang akan nampak satu ruangan kosong bawah skrin ni. Inilah tempat kita nak type apa-apa soalan atau arahan. Lepas type, kita tekan je butang anak panah kat ujung kanan tu. Dalam beberapa saat, sistem ni akan bagi respon dan kebiasaannya dalam bentuk penerangan, langkah pengiraan atau jawapan ikut apa yang kita tanya. Okey, saya nak tunjuk satu fungsi menarik dalam Tetawas, iaitu kita boleh upload gambar soalan terus. Contohnya, kalau kita ada soalan dalam buku teks atau tangkap gambar dari modul, tak perlu salin pun, just tekan ikon gambar dekat ruang chat ni and then pilih gambar yang ada soalan matematik tu. Contohnya macam soalan kebarangkalian yang saya ambil daripada buku teks. Selepas itu, AI dalam Tetawas ni akan terus scan gambar tu dan bagi penyelesaian yang lengkap. Siap ada penerangan langkah by langkah lagi. Jadi bukan setakat dapat jawapan, tapi kita faham sekali kenapa gitu, macam mana dapat jawapan tu. Sama juga macam sebelum ni, saya akan upload gambar soalan kuis guna fungsi gambar di ruangan chat. Lepas tu saya type, daripada gambar ni jelaskan konsep kebarangkalian mudah. Selepas itu, Tetawas terus bagi jawapan. Tengoklah semua, dapati bahawa jawapan yang diberikan adalah betul, iaitu 1/4. Tak guna, aku akan ingat muka kau sampai bila-bila. Kesimpulannya, Tetawas AI membantu anda untuk memahami konsep matematik dengan lebih mudah dan cepat. Kedua, ia memberikan jawapan tepat serta penerangan yang lengkap. Ketiga, ia memastikan anda faham setiap langkah penyelesaian. Dan keempat, ia sangat menjimatkan masa dengan memberikan jawapan segera tanpa perlu meneka atau cuba sendiri. Itu sahaja daripada saya. Jaga diri dan sekian. Terima kasih.